Bagaimana nak khusyuk semayang? Banyak cara khusyuk. Hak paling ringan, tadabbur wa tamakkun. Tadabbur apa yang kita baca, ingat dalam hati maknanya. Rabbi fili, ya Allah ampunkan dosaku. Warhamni, kasih sayanglah padaku. Wahdini, tunjuklah aku. Wajibuni, tampalkan kekurangan hidup aku. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Faham? Biar ada segala yang kita sebut maknanya dalam hati. Sudah dikatakan khusyuk. Dan yang kedua, tamakkun. Apa makna tamakkun? Tidak bergerak. Allahu Akbar, senyap macam putung kayu. Faham? Bila gerak pula, rokok. Allahu Akbar. Nah, kerana ada orang tergaru-garu macam beruk mak ye. Allahu Akbar, garu dah ni. Hak bodoh ni tengah kau. Allahu Akbar. Faham tak lagi? Dua dalam satu. Dah. Biar nak menggaru itu, dia mengganggu khusyuk kita. Baru kita garu sedikit. Faham tak lagi? Jangan hacak sangat. Ni kat sini, kejap sini, kejap sini. Itu bukan tamakkun namanya. Dah, duduk diam-diam.